Polis mengesahkan berlaku insiden pencerobohan di portal transit aliran masa MRT Taman Desa selepas pagar kawanan itu dipercayai dipotong dan ditinggalkan dalam keadaan terbuka semalam. Ketua Polis Daerah Brickfield, Asisten Komisioner Hu Chang Hock berkata kejadian itu dilaporkan oleh Polis Bantuan MRT Putrajaya layan Sungai Besi jam 12.41 tengah hari. Tambahnya, hasil semakan mendapati pagar portal berkenaan dipercayai diceroboh sekitar jam 6.30 pagi. Pemeriksa lanjut menemui kabel komunikasi milik MRT yang dilengkupkan bampiran tiang Pier 0373. Bagaimanapun katanya, semua kabel yang ditemui sudah dibawa ke Depo Serdang oleh Bahagian Signalling and Communication SNC. Ia bagi rujukan syarikat serta mengukur semula panjang kabel bagi mengenal pasti jumlah sebenar yang dicuri dan kes masih dalam siasatan pihak polis. Terdahulu, Rapid Race Negeri Berhad dalam kenyataan memaklumkan insiden kecurian kabel komunikasi dan sistem semboyan disyaki menjadi punca gangguan operasi train di laluan Putrajaya. Situasi itu sekaligus menjejaskan perjalanan penumpang dari stesen Kuasa Damansara ke stesen Putrajaya Central. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad Prasarana, Amir Hamdan berkata dalam tempoh setahun ini hampir 50 kes kecurian kabel direkodkan. Ia menunjukkan peningkatan kira-kira 100% berbanding tahun lalu dan satu perkembangan yang membimbangkan kerana melibatkan risiko keselamatan serta kestabilan operasi. Ujarnya perkara itu juga telah dibawa kepada perhatian kerajaan bagi mempertimbangkan langkah memperketat undang-undang berkaitan kecurian aset infrastruktur awam.